Okey, korang dah tengok cara masak nasi lemak tadi. So, aku tunjukkan cara masak sambal tumis ikan bilis. Ikan bilis seranguk. Cara ni special sikit. Aku belajar dengan mak aku. Biasa aku makan kat kedai-kedai ikan bilis lembik, tak sedap. So, ini sambal tumis ni ikan bilis dia rangup. Makan tu keletus-keletus dalam mulut. Dia rangup tapi tak keras. Okey, kalau korang nak belajar, korang kena tengok video ni sampai habis. Jom! Okay, ni bahan-bahan dia: lada kisar, bawang blender, ikan bilis, halia ditumbuk ataupun di blender pun boleh, minyak masak. Okey, korang panaskan minyak macam ni, betul-betul panas sampai berasap macam ni. Tak boleh berasap lagi. Baru letak, curah terus ikan bilis. Okey, angkat dan toskan minyak. Kemudian guna semula minyak ini untuk tumis bawang. Okey, masukkan halia tadi. Sebenarnya kalau korang nak blender halia dengan bawang pun boleh. Ini sebab aku terlupa tu yang halia tu kemudian aku tumbuk. Okey, bila dah naik bau, dah agak garing, masukkan lada. Lada kisar ni aku buat, aku campurkan lada gemuk dengan lada kerinting supaya tak pedas sangat dan juga color dia cantik. Color dia merah. Okey, aku gunakan asam jawa ekstra daripada Adabi by Muslim First BMF. Okey, aku masukkan 7 sudu besar gula pasir. Kita bagi manis sikit. Manis tak manis sangat pun. Sesedang rasa. Okey, aku masukkan gula nisan atau gula kerek. Tujuan dia untuk mencantikkan color dan juga bagi tahan lama. Gula ni aku beli di Melaka Okey, perasakan dengan garam dan kacau. Gula kerek tadi, dia kalau kita pakai gula kerek ni, dia akan, sambal kita ni akan tahan lama lah. Simpan kat luar, tak perlu simpan kat peti ais. Okey, bila sambal dah nak masak, korang boleh taburkan irisan bawang besar ataupun bawang Holland. Sebenarnya bawang Holland lagi sedap, tapi sebab aku lupa nak beli, aku guna je lah apa yang ada. Okey, bila sambal dah betul-betul masak, last sekali baru letak ikan bilis kita goreng garing tadi. Letak dan gaul. Bila gaul dah sebati, tutupkan api terus dan boleh diangkat. Itulah tadi cara aku masak sambal tumis ikan bilis rangup yang aku belajar daripada mak aku. Okay, kalau korang suka dengan channel ni, suka dengan dengar celoteh aku, korang subscribe lah video ni. Subscribe video pula. Subscribe lah channel aku ni untuk tengok perkongsian-perkongsian terbaru daripada aku pada masa akan datang. Okay, jumpa lagi.